Korang nak tahu tak? Sekarang Braven dah ada tempat baru, dah ada rumah baru, Minion. Uyo, rumah Minion. Jadi teman sejuk kita review. Kita ambil yang laju tu. Nampak? Wah, bawah dia ada TV. Kita boleh tengok, buka TV pun boleh. Lepas tu dekat sini kita ada tempat basuh tangan dan tempat buang air besar, air kecil. Sekarang tempat ni, wow, korang nak tahu ada padang juga, boleh buka. Tengok ni, wow. Boleh ke buat kolam? Wah, kolam. Sekarang kita tahu kat sini belakang ni tempat dia macam ni. Okey, sekarang kita akan masuk pula. Okey. Kat dalam kita kat sini ada tempat basuh kan. Okey, sekarang kita tengok kat atas. Okey, sekarang dekat atas. Kat atas kita ada tabis. Hello tabis, hello. Jadi sekarang ada buat pakai Minion, tempat mandi dan juga kamera, tempat duduk dan ni lah nama DJ salah. Ni pun memang cantik lah. Wah, design ni sangat bagus lah. Okey. Sekarang saya tengok. Okey, ni je lah saya nak pergi kat bawah sekali. Bawah sekali ada garaj. Tak ada. Cantiknya ini kita boleh berada kotak. Ada tempat lagi tempat tu. Yo, ada komplek tempat PC. 2 orang boleh. Ada buat basikal kita boleh ambil. Garaj. Wah. Itulah. Jadi macam mana kan? Korang rating bagus ke tak? Kalau korang bagi berapa? Kalau saya keseluruhan ni, saya akan bagi 10/10 lah. Jadi kalau korang suka, jangan lupa tekan button like dan subscribe. Bye bye.